Dewan buat duit daripada luar negara. Daniel akan buat challenge Shopify dropshipping daripada kosong. So video kali ni Daniel akan terangkan macam mana Daniel selalu buat lah kalau nak mula daripada awal. So the first step apa yang Daniel akan buat adalah pergi ke winninghunter.com. You guys boleh register account Winning Hunter. Dan seterusnya tekan saja Facebook advertisement ni. Kemudian tekan saja dropship ads. Negara Daniel akan pilih US, United Kingdom, Kanada, New Zealand dan juga Australia. Lepas tu sort by last seen. Kemudian tekan saja apply. Okey, dekat bahagian sini kan, apa yang Daniel akan fikir, Daniel akan try cari produk yang boleh menyelesaikan masalah orang lah. And then seterusnya kalau boleh harga dekat sini atas daripada 20, bawah daripada 100. Okey, so sekarang ni adalah sesi Daniel akan mencari kompetitor dengan data yang cantik. So, jom kita cari sama-sama. A few moments later. Okay guys, so sekarang ni Daniel ada jumpa salah satu kompetitor. Dia jual apa benda tau, lip liner. Kalau you guys tengok dekat dia punya website, ini adalah barang dia lah. And dia jual 24.95. Kalau kita tengok dekat dalam S Library, kalau you guys scroll ke bawah, kita tengok bila dia start kan. Dia start pada 22 Oktober. Video yang dia buat ni adalah pada 25 hari bulan. So berapa hari tu dia dah run? 22, 23, 24, 25. Dalam 4 hari lah. And Daniel rasa produk ni pun ada potensi untuk kita try for our first product. But it's okay, dia akan try cari lagi 2 ataupun 3 produk baru kita buat keputusan lah. One eternity later. Dia ada jumpa satu lagi produk iaitu Instant V Face punya untuk shapekan perempuan punya. Kalau kita tengok dekat sini, ini adalah barang dia. Dia macam untuk cantikkan wanita tu punya muka lah. Okay, kalau tengok dekat S Library dia, data pun agak cantik. Start pada 17 Oktober sampailah hari ni. Kemudian dia jump kepada 24, 25 dan dia sampai hari ni lah. So dia masih running lagi. So kita ada 2 produk lah yang berpotensi untuk kita jual. So sekarang ni kita ada jumpa 2 produk. Ini rasa antara 2 ni yang macam ni boleh dapat dekat local market tau. Macam dapat kat Watson, Sephora, orang boleh senang. Tapi kalau macam ni agak susah sedikit lah kan. Ini memang the soft people punya masalah. Siapa pada perempuan-perempuan yang ada macam segi-segi kan. And then yang try cari dekat AliExpress pun ada banyak produk ni. Memang senang untuk kita jual lah. So let's go guys. Kita jumpa kita punya first potential product yang mana kita kena jual.